Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita di channel Cikgu Sufi untuk siri berkebun apa hari ini. Okey, lah ni pokok durian tengah berbunga. Bila tengok bunga dah keluar, ramai orang ingat kerja dah selesai. Sebenarnya waktu ni lah kita kena lebih peka. Salah satu benda penting waktu pokok berbunga ialah air. Walaupun pokok besar, bila masuk fasa bunga, pokok guna tenaga dan air yang agak banyak. Kalau tanah terlalu kering, pokok boleh stres. Bila pokok stres, bunga mudah gugur sebelum sampai jadi putih. Sebab tu saya pastikan pokok masih dapat air yang cukup. Kalau hujan tak turun beberapa hari, kita bantu siram lah. Air ni bantu pokok kekalkan keseimbangan dalam proses pembentukan bunga dan putih. Selain tu, bila tanah cukup lembab, akar lebih mudah serap nutrien daripada baja yang kita bagi sebelum ni. Tapi siram pun kena berpada lah. Kita nak tanah lembab, bukan bertakung air. Kalau terlalu basah pun tak elok, akak boleh stres juga. Dalam kebun ni sebenarnya mudah je konsep dia. Pokok yang cukup air dia lebih stabil. Pokok yang stabil, peluang bunga jadi buah lebih tinggi. Itu saja perkongsian saya kali ini. Kalau kebun tuan-tuan ada teknik lain waktu pokok bunga, boleh kongsi di ruangan komen. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe supaya lebih ramai dapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan.